kalau menjual keuntungan, okey, awak kena faham dekat sini. Bila keuntungan, adakah dia menambah ataupun berkurang kelas? Saya nak tanya anak-anak pelajar semua, bila dapat soalan macam ni, kena ingat, bila keuntungan, awak kena menambah ataupun ia mengurang. Ya, keuntungan ni, contohlah awak berniaga dekat pasar malam. Mestilah awak nak untung, betul tak? Jadi bila nak untung, awak kena tambahkan keuntungan. Tak kisahlah awak nak tambahkan 10% ke, 20% ke, ataupun 30%. Dia ikut kesesuaian daripada harga yang awak nak tetapkan. Okey, keuntungan ni adalah bertambah kan? Betul tak? Kenapa pula ni? Keuntungan ni adalah bertambah. Bertambah sebanyak berapa? Sebanyak 30%. Okey, boleh faham tak dekat sini? 30%. Jadi, kalau bertambah 30%, adakah kita perlu tambah sekarang? Tak perlu lagi kan? Betul tak? Okey, awak kena ambil daripada 850. Okey, darab ke tambah? Darab ke tambah kelas? Darab. Darab. Darab Okey, kita darab dahulu 30% dan 850, betul tak? 850 darab dengan 30%. Okey, macam ni tau. Okey, macam biasa yang awak belajar dekat dalam kelas darjah 6 awak, kita potong je kan, betul tak? Bila potong macam ni senang je. Betul tak? 85 darab dengan 3, awak akan dapat berapa? RM 255. Okey, saya nak tanya awak kejap. 255 ke 225? Betul lah, 255. Okey kelas. Ya, 255. Sebenarnya 255 ni adakah ia jawapan ataupun ia baru kita nak tambah keuntungan? Keuntungan. Tak, betul. Kita nak tambah keuntungan. Kita tengok dalam chat tadi yang cakap, jawapan dia 255. Salah. Sebab apa? Sebab awak kena ingat, harga kos untuk satu ketuhar adalah 850. Takkanlah kita nak jual dengan harga 255. Adakah ia logik? Tak logik kan? Betul tak kelas? Awak kena fikir logik. Dan kena baca soalan berulang kali. Dia kata keuntungan adalah 30%. Jadi 30% tu kita ambil daripada harga yang asal iaitu 850. Dan 30% tu adalah yang kita kira tadi. Faham tak ni? Dan kita perlu tambahkan 850 dengan 255. Okey, kalaulah orang tanya kita kan, apa tu 255? Cakaplah 255 tu adalah keuntungan kita. Betul tak kelas? Jadi 255 awak kena tambah dengan 850 barulah akan dapat apa? Harga apa? Harga Jual. jual. Boleh faham tak ni? Awak kena faham konsep jual beli. Mestilah kita nak menjual, kita nak untung, betul tak? Ke tak nak untung kelas? Contohlah contoh macam ni. Ada okey, paling dekat dengan ada ni. Botol air. Okey, ada botol air ni sebeli dengan harga dekat kilang RM10. Tetapi nak jual dekat kawan nak jual berapa ringgit? Fikirlah, okey. Kalau nak jual RM25, saya kena tambah berapa daripada harga 10? Saya kena tambah RM15, betul tak? Ya, saya kena tambah RM15 supaya saya boleh jual dengan harga berapa? RM25. Itu maksudnya keuntungan. Bukannya kita mengurangkan. Bila kita nak untung, kita haruslah menambah. Okey, jadi 850 awak tambah dengan berapa? Tambah dengan awak kira 30% tadi. Okey, tambah dengan 255, berapa yang awak dapat? Dia dah kira siap-siap dekat kita.
1,105. Itulah jawapan yang anda akan dapat. Okey? Ini bukan riba tau. Ini keuntungan. Dia bukan konsep riba. Tak, salah. Ni adalah konsep awak nak untung. Awak semua, saya nak tanyalah kan. Bila awak nak berjual beli ataupun awak nak berniaga, awak nak untung ke tak? Awak nak untung tak kelas? Mesti awak nak untung. Betul tak? Takkan tak nak untung. Kalau awak tak nak untung, buat apa awak berniaga, betul tak? Kita berniaga ni adalah untuk dapatkan keuntungan. Faham tak ni? Bila kita dapat keuntungan, barulah rasa happy kita berniaga. Okey, boleh nampak tak ni? Okey, saya dah scroll ke atas. Okey, kalau tak sempat salin lagi, boleh salin. Ingat tau, jawapan dia kena logik sikit. Jangan cakap 255. 255 tu hanyalah kita dapatkan keuntungan sahaja. Jadi kita jualkan balik dengan harga bila mana kita tambahkan keuntungan. Harga kos ni adalah harga asal. Boleh faham tak ni? Harga kos, okay, saya ulang balik Harga kos adalah harga apa kelas? Harga asal. Harga asal tu daripada mana? Contohnya kilang ke? Ataupun awak buat sendiri ke? Boleh faham tak ni? Contohlah harga kos tu diambil daripada kilang. Contoh saya pergi ambil daripada kilang botol ni. Saya pergi ambil dekat kilang RM5 je. Tapi bila saya tengok dekat orang jual dekat supermarket, orang tu pergi jual RM50. Berapa keuntungan dia dapat? Saya beli, saya tengok dekat kilang, harga RM5. RM45 dia dapat keuntungan. Dia bukan melibatkan riba, berdosa apa, tidak. Dia melibatkan kepada harga jual. Harga jual ni mestilah kita nak dapat keuntungan. Kita keuntungan untuk apa? Keuntungan kita nak bayar gaji pekerja, kita nak bayar gaji kos operasi. Operasi ni yang kilang tu lah. Ataupun kos operasi yang kita jalankan dekat kedai kita sendiri. Mestilah kita nak bayar apa? Bayar bil api kan? Betul tak? Jadi semua tu kena tengok dan kita kena buat. Faham tak ni? Dia nak berniaga ni bukan senang-senang tau kelas. Dia berniaga ni kena ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu matematik lah. Barulah awak tak apa? Tak apa kelas? Tak rugi. Tak rugi. Itulah caranya. Boleh faham tak semua? Boleh? Selesai untuk satu soalan? Boleh. Jadi kalau awak rasa boleh, buat balik untuk soalan kita ni di masa hari yang lain akan datang. Okey? Benda ni tak susah pun. Dia lebih kepada kita memahami konsep jual beli. Okey, jadi saya akan tekankan jawapan dia ialah 1,105. Betul lah tu. Dia dah bagi dah cara kita nak kira. Betul tak? Kira keuntungan 30% dan 850 kan? Barulah kita tambah harga kos, tambah dengan keuntungan. Apa makna dia dengan kebolehjadian? Kebolehjadian ni bermaksud sama ada betul ke tidak. Macam tu. Faham tak ni? Kebolehjadian ni adalah benda yang kita rasa pasti ataupun tak pasti. Dia lebih kepada logik akal. Contohlah awak tengok dekat luar rumah awak tu mendung. Kebolehjadian dia boleh jadi hujan, boleh jadi tak hujan. Boleh tak? Boleh faham tak ni? Dia lebih kepada sama ada. Macam tu. Itu dimaksudkan kebolehjadian. Boleh jadi dan juga boleh tidak jadi.